Okay guys, kita baru lepas parking RM5. Ramai. Apa makan free ni? Parking kat situ So kita nak on the way ke Opah Strawberry ataupun Abang Strawberry. Guys, hari ni hari kedua kita di Kenairan Highland. Cuba diri tu. Ada sungai guys. Sungai yang indah. Dia kata kena cepat sebelum penuh. Oh, kat sini pun ada. Kat sini kalau ambil contoh lah, kalau kita depan, Contoh pipi depan kita belakang. boleh lah, tak ada masalah. Kita dah tahu dah bang. Maksudnya dia orang buat lagi kat belakang ni untuk Kejap, itu tadi kita terus je kan? terus saja. Nanti bila kita nak balik itu kita balik kot ni bang. Oh. Tak dulu kita balik ke sebelah kot ni. So bisnes parking kat sini pun boleh kaya Satu kereta RM5. Public holiday, school holiday. Ya. So tak payah buka restoran pun tak apalah. Buka tempat parking pun boleh kaya guys. So jabatan ni dia baru buat ni. Jabatan khas nak ke tempat Abang Strawberry ataupun Opah Strawberry. So mudah lah, tak adalah jam. Dulu saya ingatnya tak ada jabatan ni. Betul lah, sebab dia last kat sini, dia tutup. So jabatan ni dia baru buat guys. Dia baru buat jabatan ni. Oh, 2 jam je. So tak adalah kereta tu nak patah balik. Okay, kita dah sampai dekat nasi lemak. Oh, dia nak abang ni. Ada ke abang? Ni. Oh, ini abang. Jom kita ke depan abang. Jap, tunggu Mimi. Jom kita ke depan. Inilah Abang Strawberry. Abang Strawberry guys. Kejap, tadi yang dia kata kata Opah Strawberry makan free. Betul ke? Tadi yang berada tu Pasal apa Opah nak kan, makan free? takkan makan free. Oh, pergi tengok. Oh, itu kita makan kat tu, yang tepi tu kan. Yang waktu penuh tu. Ya, bukan, kita makan ke depan gitu. I think Opah buat open house sebab dia tutup. Oh. Nampak tak dia tutup habis semua? Tapi dia jemput. Nampak tak lelaki tu pakai baju Melayu? Apa lah kita. Dia jemput. Yang dia jemput je lah. Yang tak jemput dia tak jemput lah. Okay guys, kita nak pergi mana ni guys? Nak pergi makan Abang Strawberry Ultimate Resort. Kita nak makan apa? Makan nasi lemak. Nasi lemak ayam strawberry. Yeah. Abang Kita cakap let's go. Let's go.
Itu kita pernah makan sini. Yang penuh, itu penuh kita makan sini. Lepas tu kita makan dekat tepi pasti tu sekali. Lepas tu dah penuh. Kita masuk dulu lah. Ha. Jom lah. Okay guys, kita nak masuk dulu. Okay guys, kita nak masuk, nak pergi cari tempat makan. Let's go. Ramai guys. Jom lah. Dekat belakang sikit. Oh. Tunjuk lah sebelum orang duduk. Lagi jongkok. Macam belum? Oh, ada tempat bergambar So, kita gambar sikit. Abang strawberry guys. Abang strawberry. So, belakang. Okay, let's go. Ni diorang tanam strawberry. Dan diorang proses lah untuk buat sambal. Dah kecil ni. Nanti masa balik anda tahu tak boleh ikut dengan apa Malaysia. Okay, boleh duduk belum? Kenapa? Okay guys, kita dapat meja yang dekat dengan tempat ambil makanan So, kita nak order dulu. Tadi kita kat depan ada, kat depan tu. Abang sini. Kita dah dapat depan. Abang sini. Okay guys. Okay guys, skon dah sampai. I think potong sini kan? Sebab nak bubuh dalam tengah-tengah. Oh, nice guys. Wah, panas tak tu? Tak, dia soft, very soft yang ni. Tak nampak asap. Panas lagi. Oh, Oh lah. Rasap. Kan? dia punya jam dia. Jam strawberry dia. Oh, mantap. Mantap. Mix lah weh. Mix kan ni. Oh sedap. Suap. Tuang dulu sos tu. Macam tu lah. Oh. Dia bukan ni, dia ni, pink. Bukan abang strawberry. Dan saya Dia tahu. Lepas strawberry. Dia tahu warna putih dia. Suap. Tu bang. Serius lah. Tak manis sangat. Laki aku suruh Suap. Bukan Bukan suap tuang. lah. Bukan suruh tuang. Tak mau. Next time guys. Dalam bilik boleh. Afan, mari sok Afan. Cak Okay, adik. jom Afan makan. Afan cakap. Ni skun makan, sedap. Sedap rasa. Ayam kat dah. Tadi hang kata nak turun. Ayam, sedap tak? Wan, tutup mata mana dia? Kawan tu gigit. Aku rasa gigit dia. Gigit dia. Lawan cakap artis siap. Suap. Ni hati nak kek dan sos tu. Suap. Gigit. Okay. Ada. Macam tu lah. Asyan nak tak? Ada depan ni nak kena kedai mas. Bila tak siap akhir. Habis nak makan kata lalu kenapa? Tu, abang strawberry tu. Biasa. Ada baca tak? Doa. Doa makan. Maknanya dia terdekat anniversary dia. Nanti bini kena beli. Ada tu. Senang. Kita mulut. Itu skon. Beli dah guna. Nah. Makan skon. Makan. Skon. Ih. Mana? Mana nak Asyan nak tak? Okay, habis kan? Abang Luna.
Mantap je, mantap. Tak. Mantap. Dah. Belum. Rasa dah skut. Belum easy. Saya ada, saya. Asal? Mana rasa yang itu baru kita rasa yang ni. Ada tak potong-potong sikit. Weh, tak payah banyak weh. Potong tengah je weh. Okey, ni Strawberry tak nak ke? awak suapkan Strawberry tak nak ke? Strawberry tak nak ke? Strawberry tak? Strawberry nak lah. Nak lah. Okay guys, selalu dia yang record. Hari ni kita tengok. Agak sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, gelas emas Oh, confirm. begitu ya. Gelang dengan cincin tau. Gelang mana weh, mana weh. Gelang bang. Ini air apa tu guys? Air strawberry guys. Strawberry guys. Okay, Papa nak minum. Bismillah. Rasa strawberry guys. Yang coklat ni kurang. Mantap guys. Rasa strawberry guys. Strawberry fresh. Mana adik? Tisu belakang dia. Okay, dah sampai di rumah. Terima kasih. Okay. Okay bang, terima kasih bang. Mantap. Surat khabar? Yelah surat khabar. Isi. Nasi lemak dah sampai guys. Surat khabar tak salah. Ayam gepuk. Ayam gepuk. Mak Lang ni. Ni adrasnya. Alang. Tu. Ambil. Okay, buka. Tu hari anak satu. Abalong tu, abalong. Penyambar. Okay, go. Hai. Apa benda je ni? Dekat atas ni. Sini. Tumpal. Ini. Ya, letak air penuh. Jangan boleh ambil. Tu air separuh dah tu. Tisu. Phone ada. Okay, dia ambil gambar tu Ambil gambar. Guys, kita order nasi lemak ayam sambal strawberry. Mantap. Okay guys, kita nak makan. Nah, balong. Okay, abang buka. Tangan. Okay, cuba buka. Hana, kongsi dengan abang. Okay. Wow, ayam. Oh, dia punya apa? Lemak dia pun colour strawberry. Colour pink. Abang simpan, makan dulu. Hana kongsi dengan abang, tak habis tu abang. Okay, abang buka abang. Phone stop. Phone tutup. Slow. Abang nak makan ke tangan ke apa? Nak makan ke tangan? Bukan tangan. Okay, Papa tuduh. Buka tuduh. Adik, ada semua dalam pink ke? Tak ada, semua ni dia bagi ni. Oh, Han nak apa? Sekejap. Dah tak nak wing kan? Sekejap. Abang dah tengok. Ada. Abang ni apa dulu? Hai. Tak bagi Papa lah. Isi. TV ni apa diisi? TV nak makan kan nak Oh, Mama udah bihun. Dia bihun. ni okey ni. Dua basuh tangan. Kan nak sikit ya. Guys, kita nak makan loh. Saya Mimi apa? Oh. Tak boleh bebas tangan. Apa nak minta? Banyak sama je. Ini isi. Ni tag lah. Oh, dia tight. Ni tag ke Tapi isi? nak ni ada egg. Oh, isi juga. Boleh isi lah, boleh lah. Okay, guys, kita nak makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pesan tak? Let's go. Suap. Ya. Okay guys, kita tengok aksi makan. Mantap guys. Nasi lemak strawberry. Abang strawberry. Mantap lah. Okay, mantap. Okay guys, kita nak pun makan lah. Kita pun dah lapar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go.
Okay guys, kita baru lepas makan nasi lemak ayam sambal strawberry dekat Abang Strawberry. So nak ambil gambar sekejap lah. Lepas tu kita ada order scone. Dia ada package dengan air strawberry. Dan lepas tu ada dalam nasi lemak tu ada telur dengan serunding ayam. Belum go. Phone biar tu. Okay, kita ambil gambar guys. Salah. Niatan. Okay guys, kita dah ambil gambar dekat tempat ambil gambar ni lah, Abang Strawberry. So kita nak pergi sebelah guys, kita nak pergi singgah ke Opah Strawberry. Sebab Opah Strawberry ada buat open house, so kita jenguk sekejap lah. Kakak nak seorang-seorang ke? Kita boleh nampak secara dekat strawberry guys. Boleh petik dan terus makan Tapi sebagai pengunjung kita tak boleh lah petik, main petik je. Dia buat dekat sebelah kedai dia. Okey, kakak kejap Mangga ambil dia orang berdua. Okey, kakak sini. Abang Long kejap. Okey, Abang Long mana? Abang Long stay dengan Hana. Tengok mama. Tengok mama. Kaki dia elok, lurus je kaki Abang Long. Okey. Weh, ambil set weh. Oi. Papa, kita boleh enggak? Masuk ni Ya, balon ni. Okey, mai Papa. Dia naik dah setengah. Pakai. Phone bagi mama, phone bagi mama. Saya pun pinjam ni main sama Papa. Phone bagi mama. Balon pun boleh. Tak apa. Abang. Okay, jom, let's go. Okay guys, kita nak pergi sebelah. Nak pergi open house Opah Strawberry Kita nak masuk lah, singgah sekejap. Sebab orang dah jemput kan. So kita hadir lah. Go cepat sikit. Ui. Go cepat. Itulah. Let's go.
Kat sini lah. Jom sini lah, sini. Depan. Di depan. Jom. Hai, sini. Jangan sentuh. Sini. Mana ya? Mana sisi? Tu buah keluar. Alah, kita pergi tengok lagi tu. Jom. Okay, kita nak pergi Oppa Strawberry Let's go, belum. Di depan. Belum ni. Oppa Strawberry ada buat open house, so kita nak tengok dalam tu ada apa.